Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Akmal Muhammad bin Zainuddin, berumur 17 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Munsyi Abdullah, Kulai Johor, dan kod sekolah saya ialah JEB 8001. Hari ini saya akan berceritakan tentang novel Diari Ahli Syurga. Buku ini diterbitkan oleh Buku Kau serta penulisnya ialah Zaki Zainal. Buku ini mempunyai 120 halaman bercetak dan 10 isi kandungan yang ceritanya menusuk kalbu. Buku ini mempunyai harga yang sangat berpatutan, sekitar RM12 sahaja. Izinkan saya memulakan bicara buku ini dengan serangkap pantun. Bunga melati di tepi perigi, harum baunya di bawah bayu. Jika ingin menjadi ahli syurga nanti, perbaikilah diri selagi diberi waktu. Dengan serangkap pantun itu tadi, maka bermulalah penceritaan buku ini. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Nur Huda binti Hatim, yang pada awalnya menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Namun kehidupannya telah berubah setelah doktor mengesahkan bahawa dia mengidap penyakit kanser tahap 4. Lebih menyedihkan lagi, doktor memaklumkan bahawa dia hanya kira-kira mempunyai 3 bulan sahaja lagi untuk hidup. Berita itu telah membuatkan dirinya terkejut dan sedih. Namun pada masa yang sama, peristiwa itu telah membuatkan dirinya berasa bahawa kehidupan ini hanyalah sementara. Lalu dia mula menulis sebuah diari. Diari itulah menjadi bukti tempat luahannya rasa takut, penyesalan dan harapan untuk berubah jadi lebih baik. Setiap hari yang dilaluinya penuh dengan usaha untuk perbaiki hubungannya dengan Allah SWT, mohon maaf dengan orang sekeliling dan meninggalkan perkara yang melalaikan. Dalam diari itu, dia pernah bertanya dengan dirinya sendiri, aku ingin menjadi ahli syurga, tetapi layakkah aku? Daripada novel ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran penting. Pertama, kita harus sentiasa mengingati bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kedua, kita perlu perbaiki diri dengan hubungan pada Allah SWT dan sesama manusia. Dan yang terakhir, kita jangan sekali menangguhkan taubat kerana kita tidak tahu bila ajal akan menjemput kita. Seperti kata peribahasa, beringat sebelum kena. Hadirin sekalian, novel Diari Ahli Syurga ini bukan sekadar sebuah cerita, tetapi sebuah peringatan tentang kehidupan, kematian dan peluang untuk berubah. Kesimpulannya, novel ini mengajar kita bahawa selagi kita masih diberi peluang untuk hidup, perbaikilah diri agar suatu hari nanti kita benar-benar layak menjadi ahli syurga. Izinkan saya mengakhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Pergi ke kebun memetik buah delima, delima merah manis rasanya. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, hayat juga adalah tempat selamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.